Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syaimah binti Norizan, nombor kad matrik C25A 3018. Kami dari kumpulan L6. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk isu LGBTQ. Pengenalan kepada isu LGBTQ iaitu lesbian, gay, bisexual, transgender dan questioning yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identiti jantina serta sering menghadapi diskriminasi, stigma sosial dan isu undang-undang termasuk di Malaysia. Di negara kita, isu ini bertembung dengan norma agama dan budaya masyarakat Timur menyebabkan ketidakselesaan sosial dan hubungan terhadap perbuatan seksual sesama jantina. Dah kat dulu. Masyarakat mempunyai pandangan yang berbeza. Ada setengah pihak menyokong hak individu, manakala yang lain menekankan nilai tradisional dan keharmonian sosial. Oleh itu, sebagai anggota masyarakat, kita perlu menilai isu ini dengan berhati-hati berdasarkan perspektif sosial, budaya dan agama. Secara keseluruhannya, isu LGBTQ bukan sahaja melibatkan orientasi seksual dan identiti jantina, tetapi turut berkait dengan moral, budaya dan keharmonian masyarakat. Justru pendekatan yang bijaksana amat penting untuk mengekalkan nilai dan jati diri masyarakat. Assalamualaikum, nama saya Intan Hayani binti Musamil, C25B 2784. Hari ini saya akan menerangkan tentang isu dan perbincangan tentang LGBTQ. Ia merupakan salah satu isu sosial yang sering menjadi perbincangan dalam masyarakat masa kini kerana ia telah melibatkan aspek kebebasan individu, budaya dan agama. Dalam konteks masyarakat Timur seperti di Malaysia, isu ini dianggap sangat sensitif kerana norma dan nilai tradisional menekankan adab, peranan jantina serta institusi keluarga sebagai asas pembentukan masyarakat. Perbezaan pandangan terhadap isu LGBTQ menimbulkan perdebatan antara keperluan mempertahankan budaya masyarakat dan tuntutan hak asasi manusia. Antara isu yang telah saya dapati untuk isu LGBTQ ini ialah yang pertama, sensitiviti agama. Kebanyakan agama utama tidak mengiktiraf hubungan sejenis dan menganggapnya bertentangan dengan ajaran agama lain. Ia juga menyebabkan isu LGBTQ menjadi sangat sensitif kerana agama merupakan panduan hidup untuk masyarakat. Penolakan terhadap LGBTQ sering berpunca daripada kepercayaan agama, bukannya kebencian terhadap individu. Yang kedua ialah pengaruh media dan globalisasi. Penyebaran kandungan berkaitan LGBTQ melalui media sosial, hiburan dan budaya popular memberi pengaruh besar kepada masyarakat khususnya golongan muda. Globalisasi ini menyebabkan nilai luar mudah diterima tanpa tapisan sekaligus telah menimbulkan kebimbangan terhadap pengakisan nilai budaya tempatan. Seterusnya ialah stigma diskriminasi sosial. Walaupun masyarakat menolak amalan LGBTQ, wujud lagi isu diskriminasi, penghinaan dan stigma terhadap individu LGBTQ. Keadaan ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan boleh membawa kepada masalah sosial seperti tekanan emosi dan pengasingan sosial. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Batusha binti Abdul Azri, nombor matrik C25B271. Untuk pembentangan hari ini saya akan membuat pembentangan topik isu dan perbincangan. Seterusnya, sensitiviti agama. Kebanyakan agama utama tidak mengiktirafkan hubungan sejenis dan menganggapnya bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini menyebabkan isu LGBT menjadi sangat sensitif kerana agama merupakan panduan hidup masyarakat. Penolakan terhadap LGBT sering berpunca daripada kepercayaan agama, bukannya kebencian terhadap individu. Seterusnya, konflik antara kebebasan individu dan norma masyarakat. Hal ini menimbulkan konflik antara hak kebebasan individu untuk menentukan identiti diri dengan tanggungjawab.
mematuhi norma dan adat masyarakat. Masyarakat berpendapat kebebasan individu perlu mempunyai batas agar tidak menjejaskan keharmonian sosial. Dan akhir sekali daripada saya, keharmonian institusi keluarga dianggap asas pembentukan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana isu LGBT dikuatiri menjejaskan konsep keluarga tradisional yang berteraskan hubungan lelaki dan wanita. Seterusnya memberi kesan kepada struktur dan peranan dalam keluarga. Itu sahaja pembentangan daripada saya hari ini. Sekian, terima kasih. Saya Nur Aisyah binti Rosli akan menerangkan bahagian teori. Untuk bahagian ini, saya akan menerangkan isu LGBTQ berdasarkan beberapa teori, utama dalam sosiologi dan antropologi, iaitu teori faksionalisme dan teori konflik. Teori-teori ini membantu kita memahami isu ini secara akademik tanpa bersifat emosional. Pertama ialah teori faksionalisme yang diperkenalkan oleh Emily Durkheim. Menurut teori ini, masyarakat dianggap sebagai satu sistem yang saling berkaitan dan berfungsi untuk mengekalkan kestabilan sosial. Setiap institusi seperti keluarga, agama dan pendidikan mempunyai peranan tertentu dalam membentuk nilai dan norma masyarakat. Dalam konteks masyarakat timur, norma yang menekankan peranan jantina tradisional dan nilai kekeluargaan sangat penting. Oleh itu, isu LGBTQ sering dilihat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan norma sedia ada dan dianggap boleh mengganggu keharmonian serta keseimbangan sosial. Seterusnya, teori konflik melihat masyarakat sebagai satu struktur yang dipenuhi dengan ketidakseimbangan kuasa antara kumpulan majoriti dan minoriti. Dalam isu LGBTQ, golongan heteroseksual dan institusi dominan seperti agama, undang-undang dan budaya tradisional mempunyai kuasa untuk menentukan norma sosial yang diterima. Sebagai sebahagian daripada masyarakat timur, saya melihat konflik timbul apabila tuntutan hak dan kebebasan golongan LGBTQ bertembung dengan nilai budaya dan agama yang dipegang oleh majoriti masyarakat. Golongan LGBTQ sering dianggap sebagai kumpulan minoriti yang mencabar norma dominan, manakala masyarakat majoriti pula melihat tuntutan tersebut seperti ancaman kepada identiti budaya dan agama. Oleh itu, dari sudut teori konflik, isu LGBTQ mencerminkan pertentangan antara kumpulan yang ingin mengekalkan nilai tradisional dengan kumpulan minoriti yang menuntut pengiktirafan sosial. Konflik ini bukan sahaja berkaitan identiti, tetapi juga berkaitan kuasa, pengaruh dan kawalan. Norma dalam masyarakat. Konflik ini bukan sahaja berkaitan identiti, tetapi juga berkaitan kuasa, pengaruh dan kawalan norma dalam masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Saya Wan Emily Tasha binti Wan Azlan akan meneruskan dengan teori ketiga, iaitu interactionism simbolik. Interactionism simbolik ini dia menumpukan kepada interaksi harian dan simbol yang digunakan dalam kalangan masyarakat. Teori ini melihatkan bagaimana makna terhadap LGBTQ itu dibentuk melalui bahasa, label dan juga stigma. Sebagai contohnya, penggunaan istilah negatif ataupun stereotip terhadap golongan LGBTQ boleh mempengaruhi cara masyarakat untuk berinteraksi dengan mereka. Dalam masyarakat juga, masyarakat timur yang mementingkan imej sosial dan maruah keluarga, label negatif ini boleh menyebabkan pengasingan sosial dan tekanan psikologi terhadap individu LGBTQ itu sendiri. Akhir sekali ialah relativism budaya dalam antropologi yang diperkenankan oleh Franz Boas. Teori ini menekankan bahawa setiap budaya mempunyai nilai dan kepercayaan tersendiri yang perlu difahami dalam konteksnya sendiri. Jadi isu LGBTQ ini tidak boleh dinilai secara universal kerana masyarakat timur mempunyai latar belakang budaya, adat dan juga agama yang berbeza-beza dengan masyarakat barat. Oleh itu, pendekatan sensitiviti budaya amat penting bagi mengelakkan salah faham serta konflik antara nilai global dan nilai tempatan.
Sebagai kesimpulannya, teori-teori sosiologi dan juga antropologi ini membantu kita untuk lebih memahami tentang isu LGBTQ secara lebih objektif dan berlapis ataupun mendalam. Dalam masyarakat timur, perbincangan mengenai isu ini juga perlu dilakukan dengan penuh sensitiviti terhadap budaya, agama dan nilai setempat bagi memastikan keharmonian sosial dapat dikekalkan. Cadangan. Pertama, pendekatan dialog dan kaunseling membuka peluang kepada golongan LGBTQ untuk berkongsi rasa serta pengalaman hidup agar dapat dibimbing mengenal potensi diri serta membantu mereka membuat keputusan atau menyelesaikan masalah. Pendekatan berhemah melalui dialog antara agama dan kaunseling ini penting untuk memahami konflik identiti tanpa meminggirkan individu tersebut daripada struktur masyarakat. Kedua, menguatkuasakan penguatkuasaan undang-undang. Undang-undang berfungsi sebagai instrumen kawalan sosial ataupun social control untuk mengekalkan ketertiban masyarakat. Sebagai contoh, perundangan dalam Seksyen 9-1 jadual keempat bertujuan menekan aktiviti yang mempromosikan gaya hidup yang bercanggah dengan kontrak sosial dan norma budaya setempat. Menegaskan fungsi undang-undang sebagai benteng budaya. Penguatkuasaan peraturan seperti Seksyen 91 jadual keempat adalah perlu bagi memastikan kelestarian norma, moral dan etika yang telah lama menjadi teras pembentukan masyarakat berkenaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Aisyah Nabila binti Faizal dan sebelum saya bermula, terima kasih kepada rakan saya yang telah menjelaskan sedikit tentang cadangan. Maka berdirinya saya di sini, saya akan menyambung isi tersebut. Cadangan yang ketiga adalah pendekatan sosial budaya berdasarkan nilai kolektif. Maksudnya kat sini, pendekatan sosial budaya berdasarkan nilai kolektif menekankan bahawa isu LGBT perlu ditangani dengan mengambil kira kerangka budaya masyarakat timur yang bersifat kolektivistis. Dalam konteks ini, keharmonian sosial dan kepentingan komuniti dianggap lebih utama berbanding kebebasan individu secara mutlak. Oleh kerana itu, sebarang pendekatan atau dasar yang dibentuk pula selaras dengan nilai, norma dan sensitiviti masyarakat setempat bagi memastikan kesejahteraan bersama dapat dikekalkan. Cadangan yang keempat adalah pendekatan kebajikan berbanding pendekatan politik semata-mata. Jadi maksudnya kat sini adalah menangani isu LGBT ini tidak wajar bergantung sepenuhnya kepada pendekatan hukuman atau penolakan sosial semata-mata. Sebaliknya, pendekatan yang lebih menyeluruh perlu diterapkan dengan mendirikan sokongan psikososial, kaunseling serta bimbingan yang bersifat pemulihan. Langkah ini bertujuan membantu individu yang terlibat dari aspek emosi, mental dan sosial agar mereka dapat dibimbing ke arah kesejahteraan diri, penyesuaian sosial yang lebih baik serta mengekalkan keharmonian dalam masyarakat. Cadangan yang terakhir adalah peranan negara dalam mengekalkan keseimbangan moral dan hak asasi. Peranan negara dalam mengekalkan keseimbangan antara nilai moral dan hak asasi amatlah penting dalam menangani isu sosial. Dasar awam serta undang-undang perlu dilaksanakan secara berhemah dan berperingkat bagi memastikan kestabilan moral masyarakat dapat dikekalkan tanpa mencetuskan ketegangan sosial yang berlebihan. Pendekatan ini menuntut kebijaksanaan dalam merangka dan melaksanakan polisi agar keharmonian masyarakat, keselamatan sosial serta sensitiviti budaya dapat terus dipelihara. Itu sahaja cadangan daripada saya. Saya Nurlinda binti Juni C25B286 ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang membentangkan bahagian masing-masing sebentar tadi. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian saya iaitu bahagian kesimpulan. Bagi menyimpulkan semua pembentangan sebentar tadi, kita boleh lihat isu LGBTQ dalam masyarakat timur merupakan isu sensitif kerana melibatkan orientasi sosial, identiti jantina, budaya, agama dan keharmonian sosial. Nilai tradisional, institusi keluarga dan agama amat dihargai dalam masyarakat timur, menyebabkan isu ini sering menimbulkan konflik antara hak individu dan norma sosial. Menangani isu ini memerlukan pendekatan yang bijaksana dan inklusif dengan menghormati hak individu tanpa menjejaskan adat serta nilai tradisional masyarakat.
Usaha mengurangkan stigma dan diskriminasi penting bagi mengelakkan pengasingan sosial dan tekanan emosi terhadap individu yang terlibat. Setakat ini sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.